Kali ni saya nak tunjukkan aksesori yang korang wajib ada dah untuk Proton Emas korang. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, aksesori yang saya maksudkan adalah ni dia. Nampak? Okey, armrest punya cover ni lah. Jadi benda ni banyak jugalah kelebihan dia. Yang pertama, kalau kita tak pasang cover ni, kita punya armrest yang kulit leather tu mungkin takut dia akan orang cakap kalau kena benda-benda tajam, contoh kuku tajam ke, mungkin dia akan supik lah, kesan dented macam tu. Dan satu lagi, kalau kita letak benda atas ni, contoh saya biasanya letak spek ataupun smartphone, memang dia susah nak tergelincir sebab ni getah silikon. Okey, kalau tak ada pakai ni, letak dia akan mudah jatuh atau tergolonsor lah. Okey, jadi sekarang saya tunjukkan nak buka dan pasang benda ni. Okey, cara dia just tarik je. Nampak? Okey, nampak benda ni getah silikon. Jadi sebelum ni saya ada beli yang jenis macam leather juga, tapi saya refund balik sebab dia macam berkedut dan dia tak fit. Macam ni memang 100% fit. Saya recommend lah korang untuk dapatkan benda ni untuk kita jaga inilah kulit ni. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk pasang. Okey, ni bahagian depan, ni bahagian belakang. So untuk pasang, korang kena masukkan bahagian depan dahulu. Okay, angkat sikit, masukkan saja. Bahagian belakang ni korang just masukkan lah bahagian hujung ni. Dia fleksibel lah, jadi tak susah pun, senang. Okay, nampak dah masuk. Nice just nice, and fitting dia memang terbaik lah. Alright, so kalau kita letak barang-barang ke, memang dia tak gelonsor sebab benda ni macam kesat sikit, getah kan. So guys, jadi saya ada sediakan link untuk korang dapatkan silikon cover untuk armrest Proton Emas 7 ni.